Uish, dah lah ambil punya one to punch. I believe in Joe Hendry. Clumsy tak boleh buang. Clumsy boleh buang dia, betul. Dia yang satu lagi tu yang tak boleh buang. Clumsy boleh. Itu dia atas sekali tak nampak. Dia dah buang. Oh, kat kemarahan aku. Ornament. Oh, yang upgrade kat. I believe in Joe Hendry. Oh, dahsyat damage tu. Kau tahu aku punya cut end semua ada strike. Oh, Oh, cantik lah. tak tahu. Alaihim lah kau Tak tahu. kena ni. Sebab dia mati tu. I believe in Joe Hendry. Dah mati ya tu. Oh, si rolling ni baru je dia kalahkan aku tu. Tak ada defend pasal aku attack. Dia cepat. Aku ada 9. Baik. I believe in Joe Hendry. Ni kalau boleh kita kena bunuh semua sekali, jangan bunuh satu-satu. Kalau boleh jangan bunuh dulu. Tak, aku ada ni. Apa? Dapat bunuh dia. Wish dahsyat kau. Tapi aku tak cukup nak bunuh dia. Aku ada one attack. Okay, cukup. Wait. Aku yakin kau boleh membunuhnya. I believe in Joe Hendry. Aku tak ada idea macam mana apa helahnya. Kau kena attack yang damage lagi tinggi. Apa? Bagi karakter kau pandang belah yang damage tinggi. Oh, okey. Kurang sikit damage kena tau. Ya, betul. Oh, menang siut. I believe in Joe Hendry. Elite lah. Oh, bagus. Tu dah, aku dah bagi dia tinggal 8 je memang. Betul lah. 4 kau guna kat tu. Tengah fikir-fikir orang jahat nak mati lah. Aku baru tengah fikir. I believe in Joe Hendry. Vulnerable. Kat dah habis. I believe in Joe Hendry. Tak mati ya tu. I believe in Joe Hendry. Baik. Tak mati. Burung aku berjaya. So kira aku guna potion habis semua kat sini. Jadi jangan guna sekarang. Dia ada 3 stage tau bawah ni. Puki ayam.
Dia boleh mati 2 kali. Betul. Kali ketiga baru yang final boss. Orang nak bunuh dia. Okay, nanti. Jangan risau, dia hidup lagi. Oh, kepala 2. Oh, aku kena enter dah ni. Yang saya boleh hidup balik. Okey. Atau asal nak attack tak boleh. Oh, nyawa. enter lah. Okey. I believe in Joe Hendry. Oh, aku mati pun. Alamak. Silap. Aku pun nak mati kak. Dia. Cukup yang. Aduh. Yalah, dapat jumpa bos. Wah, dia sebab dia hilang-hilang lah. Aduh, hai. Kita jalin cinta